Pernah tak korang terfikir siapa yang sebenarnya tengah tunggu pesanan korang di hujung jalan yang gelap tu? Kita nampak cuma satu titik di atas GPS, tapi kita tak tahu apa yang ada dekat lokasi yang sebenarnya. Bayangkan kau seorang rider tengah gigih cari rezeki malam-malam buta. Kau ikut arahan suara GPS masuk ke jalan tanah merah yang kiri kanannya cuma pokok getah yang nampak macam bayang-bayang raksasa. Dan bila sampai ke destinasi, kau sedar titik tu sebenarnya berhenti tepat-tepat dekat tengah kawasan kubur lama. Waktu tu motor kau tiba-tiba mati dan kau dengar suara bisikan parau dari arah belakang Nissan. Mana pesanan aku? Aku Abos dan ini Abos Shadow Story. Kisah malam ni dikirimkan oleh seorang brother rider kita. Kita namakannya sebagai Khai. Kejadian ni berlaku di sebuah daerah pedalaman dekat Negeri Sembilan sekitar hujung tahun lepas, bulan 12 2025. Khai ni seorang rider yang cukup berpengalaman, tapi selepas kejadian malam tu dia terus pencen daripada buat kerja malam-malam. Sebab apa yang dia jumpa dekat lokasi tu bukan manusia yang lapar nak makan burger, tapi sesuatu yang dah lama tak dijamu. Pasang earphone korang, pastikan pintu bilik dah kunci. Jom kita ikuti perjalanan Khai. Malam tu pukul 1 pagi, Khai dah plan nak balik rumah, tapi tiba-tiba telefon dia berbunyi. Ada satu pesanan masuk. Upah dia tinggi gila, tak logik untuk jarak yang dekat. Pesanan dia ringkas je, 2 biji burger daging special dengan nota tambahan, letak dekat bawah pokok yang besar. Khai pun pergi dekat stor burger tu. Masa sampai, brother burger tu dia tengah mengemas. Brother tu pandang Khai pelik je. Kau nak hantar dekat alamat ni ke Khai? Alamat ni dah masuk kawasan hujung kampung tu. Orang jarang masuk situ malam-malam. Khai cuma jawab, tak apa bang, cari rezeki last ni. Tapi masa Khai nak gerak tu, brother burger tu sempatlah pesan, Khai, kalau kau nampak jalan tu makin sempit, makin gelap, kau pusing je lah balik, tak payah paksa. Khai cuma angguk. Dia rasa dia dah biasa ni je dengan jalan kampung ni. Mula-mula jalan kampung tu okey je, tak ada masalah. Ada rumah-rumah orang, ada lampu jalan. Tapi selepas 10 minit, Khai perasan jalan tu mula bertukar. Dari jalan tar jadi jalan simen pecah-pecah. Sampailah jadi jalan tanah merah yang sempit. Kiri kanan dah tak ada rumah, cuma pokok getah yang tersusun rapat macam askar-askar yang tengah berdiri. Tiba-tiba GPS Khai dia mula buat hal. Suara perempuan dekat GPS tu dia jadi sangkut-sangkut. Dia suruh turn left, sedangkan jalan tu lurus je. Khai berhenti sekejap nak cek signal lah. Sunyi dia
Bos, sampai bunyi nafas sendiri pun Khai boleh dengar. Masa tu Khai terbau satu bau wangi bunga melur yang sangat kuat. Wangi dia tu menusuk hidung Khai, tapi ada bau busuk sikit dekat hujung dia. Khai cuba kuatkan volume radio dekat telinga dia, tapi radio tu pun bunyi keluar statik je. Khai teruskan juga motor dia sebab rasa tanggungjawab lah. Tiba-tiba dekat depan dia ada satu pintu pagar besi lama yang dah berkarat. Lepas tu pagar tu dia sengit sikit. GPS berbunyi, "You have arrived." Khai pun pelik. Khai suluh lampu motor dia dekat depan. Jantung Khai rasa macam nak luruh. Dekat depan dia bukan rumah orang, tapi tanah perkuburan Islam. Khai tengok phone dia balik. Pin location tu tepat-tepat dekat tengah kawasan kubur tu. Dia fikir mungkin customer ni salah pin agaknya. Dia cubalah chat customer tu. "Bang, saya dah sampai depan pagar. Abang dekat mana?" Tak sampai 1 saat pun customer tu reply, "Masuk dalam. Saya ada dekat bawah pokok besar." Khai rasa macam nak pitam je. Dia cuba call. Masa itulah Khai dengar bunyi telefon berbunyi dari dalam kawasan kubur tu. Bunyi dia sayup-sayup celah pokok kemboja. Khai nampak dari jauh ada satu cahaya putih malap tengah bergerak-gerak. Khai nekat nak pusing balik. Dia masukkan gear, tapi motor dia tiba-tiba mati. Enjin tu macam kena sekat dengan tangan gaib lah. Khai cuba start berkali-kali. Peluh jantan dia dah memang keluar dah. Masa itulah Khai dengar bunyi benda melompat dekat atas tanah merah. Khai tak berani pusing belakang. Dia pandang cermin dekat tepi, dekat sisi motor dia. Khai nampak dalam cermin tu ada satu lembaga terbungkus kain putih. Kain dia penuh dengan tanah basah dan darah yang dah kering. Tengah berdiri tegak tepat-tepat dekat belakang motor dia. Lembaga tu tinggi, kepalanya sengit ke tepi dan matanya hitam legam. Tengah renung Khai rasa ada satu cecair sejuk macam air liur menitik dekat bahu dia. Khai terus terjun dari motor. Dia lari sekuat hati keluar dari jalan tanah merah tu. Dia dengar suara perempuan ketawa mengekek dekat belakang telinga dia. Khai lari sampai ke jalan besar. Nasib baik ada lori balak lalu. Esoknya Khai bawa orang kampung pergi ambil motor. Korang tahu apa yang mereka jumpa? Motor Khai ada dekat tengah-tengah kawasan kubur, bukan dekat luar pagar. Beg burger Khai tu ada dekat atas batu nisan lama. Bila dibuka beg tu, burger tu dah habis. Tapi plastik dia tu macam kena carik-carik dengan kuku yang sangat tajam. Sejak hari tu Khai dah tak berani dah untuk buat delivery lepas pukul 12 malam. Rupanya kawasan kubur tu memang tempat orang buang saka. Dan dah banyak rider lain yang dah pernah kena dekat situ. Korang yang kerja rider pernah tak kena order dari alam sebelah macam Khai kena? Ceritakan dekat bawah. Kita orang nak baca. Aku Abos.
Jangan biar bayang-bayang korang berjalan sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.